Bapa dah hidup ni. Minyak dah ada ke? Oi. Mana bau? Dah hidup. Hidup. Mana tak ada minyak? Tak ada minyak. Minyak tak ada. Wah. Motor mahal pakai kemas. Minyak nak isi. Dah gini ah. Mai bagi beli minyak. Ambil pergi beli minyak. Boleh. Isi minyak. Ha. Betul. Wah, masih banyak. Kenapa? Pitih lah. Piti. Ha? Aduh. Ada. Pitih ada. Ada. 3 ya. Ni nak pergi beli minyak 3 ya. Sama pun tak ada. Tak ada. Dah bagi beli lah. Apa belanja? Isi bang. Terima kasih banyak. Ha. Motor mahal. Mah. 3 ya ada. Malam. Dah. Ha, minyak. Apa? Mecok ke mana? Tak Dah. Banyak Ambil pun habis budi tadi. Budi. Ha. Ambil pun habis gemuk lah. Budi dah habis. Ha. Tu pun banyak guys duk guna. Banyak IC. Dia bagi ambil orang ni. Baik. Beh. Botong mah spritzer. Bang, masih banyak. Assalamualaikum. Sama selang. Ada minyak juga kan? Ada. Ni ada. Apa ada? Ada. Woi, minyak mahal. Tolonglah aku, maafkan diri ini. Aku tahu besarnya kesilapanku. Buka hatimu, terimaku seadanya. Sayang. Buat apa awak Saya mesej awak tak akak. Kau awak tak balas. Ni, saya beli jeruk kegemaran awak. Jeruk tak iyalah. Ni, saya ada benda nak khabar. Saya ni tak ambil dah awak. Buat apa? Buat apa awak tambah saya? Dah tadi awak kata awak tambah jeruk tu. Tapi awak ambil kot. Ni jeruk by Tok Mac. Dok kasi tak ambil. Sedap. Lagi satu, saya tak ambil dah awak. Saya ada orang lain. Kenapa kurangnya saya? Kenapa lelaki tu ada yang saya tak ada? Nak tahu ke? Awak tak ada rezet. Tak ambil. Ya Allah. Lagipun, kau ada saya lah. Bukan ada cicing. Buka tangan saya. Ada ke? Nampak? Ke Halimunang? Tak ada kan? Pada pandai klaim. Sayang nyampah. Sebab rezek. Kenapa kurangnya expire? Boleh ke jalan kok? Malulah pergi main motor. Dok kan saya nak naik motor tu. Kawan saya kalau tengok saya pergi kat mana? Tu tak ada. Dengar. Expire mana dia bunyi gitu. Mari dong. Hai Mas Ganteng. Buat bunyi sikit. Dengar tak? ESP dok bunyi gini. Kali lagi. Bunyi brand-brand aku bunyi brum-brum. Tak jauh pun beza. Marilah nak tengok motor. Mari. Semak kan? Kan macam ESP. Penuh minyak. Benda pula Lamu. Ni Pak Wamu Pak apa? Awak nak tahu tak? Tadi saya jumpa dia tepi jalan. Tak ada minyak. Saya tolong beli minyak tau. Gini. Mari mula 3 jam. Aku nak mula 3 jam. 3 ya. Bang, mana ada piti? Sama pun tak ada kan? Mana ada piti?
Yang. Minta 3 ya. Pinjam. Ui ke abang. Awak minta dengan saya. Hari ni baru kita couple tau. Minta dah RM3 untuk minyak RZ ni. Oh my god. Gini, Elin. Awak pergi naik motor saya, awak balik. Naik X5. Ya, boleh kot kerja lah kan? Saya bawa. Ha, pergi balik dulu. Bang, nampak macam susah ke? Ni, buat alah perut. Jeruk Tok Mat. Jeruk. Jeruk kau. Saya naik X5. Ya. Boleh kot awak pergi jalan-jalan. Kat kita pergi Myanmar. Awak pergi balik dulu. Saya nak settle tak? Turun sekejap. Turun. Ha, turun. Bang, gimana tu? Bang. 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 Putar. Jeruk. Mutu. Dak jeruk. Dah apa ambil yang tu? Dak. Dak. Jeruk bau by Tok Mat. Padu rasa. Isi penuh. Kuah pekat. Fresh dan bersih. Rangut masam pedas manis. Boleh order sekarang.